Ya. Jadi apakah pula ejen beremang anda? Ejen beremang saya pula, Faiz, adalah di Kota London. Yang lebih tepat, sebuah pasukan yang bernama Brentford. Okey, wow. Pasukan Brentford ni, sebenarnya ejen beremang saya bukan Brentford per se lah, tapi aku briefly cakap, Brentford pada awal musim ini menjadi pilihan orang ramai untuk disingkirkan daripada Liga Perdana Inggeris this season. Kerana mereka terpaksa berpisah dengan jurulatih karismatik mereka iaitu Thomas Frank yang berhijrah ke Spurs. Ada berlaku beberapa perpindahan, mereka kehilangan Bryan Mbeumo. Sebelum itu juga mereka kehilangan Ivan Toney. Musim panas ini juga mereka kehilangan Yohan Wissa, for example. So dengan beberapa kehilangan besar ni, dengan kemasukan seorang jurulatih yang sebelum ini hanya sekadar set piece assistant saja, Keith Richards, ramai yang menjagakan bahawa this could be the end of Brentford's perjalanan di Liga Perdana Inggeris. Tetapi mereka pada ketika ini, di saat ini berada di tangga kelima. Di tangga kelima, di bawah seorang jurulatih yang dikatakan tidak memiliki pengalaman dan juga dengan kehilangan banyak pemain-pemain penting. Salah satu enjin utama yang menggerakkan mereka selain ketua jurulatih we will talk about him another day lah. Tetapi sebuah lagi enjin yang menggerakkan prestasi luar biasa mereka di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini bagi aku adalah Igor Thiago. Penyerang daripada Brazil di bahagian hadapan yang tahun lepas menghabiskan majoriti musim dengan kecederaan yang cukup panjang dan yang meletakkan dia tak boleh bermain berbulan-bulan, right? So we never got to see apakah elemen ataupun ramuan utama di sebalik pemain yang dikenali sebagai Igor Thiago ni. Kita tak dapat musim lepas. Musim ini dia kembali fully fit dengan tanggungjawab yang besar, menggantikan the influence of Mbeumo, menggantikan the influence of Yohan Wissa. Kevin Schade di bahagian kiri banyak membantu. But Igor Thiago telah pun menjaringkan, saya rasa, di pentas Liga Perdana Inggeris, termasuk 2 jaringan awal pagi tadi, total 16 Premier League goals this season. 16 Premier League goals this season. Sekaligus memecahkan rekod pemain Brazil dengan jumlah jaringan terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. So Igor Thiago kini adalah pemain daripada Brazil dengan jumlah jaringan tertinggi dalam sebuah musim EPL. And he's been outstanding, Faiz. Bukan sekadar finishing saja. Dari segi pergerakan dia, dari segi willingness dia untuk menekan, untuk meletakkan tekanan terhadap pasukan lawan, untuk bekerja keras demi pasukan, untuk drop deep. Dia adalah seorang pemain yang dia sebati dengan jiwa Brentford. Pasukan yang kecil tetapi jiwa yang besar. Igor Thiago is not a big name. Pada ketika ini not a big name yet. Right? Mungkin musim panas ni 50 juta pound perpindahan bakal berlangsung. But at this point in time, not a big name yet. Tetapi jiwa yang sangat besar. And very rarely, Faiz, penyerang daripada Brazil meletup di EPL. We have not seen that many. That's why rekod jaringan dia not that high. 15 goals je setakat ni. But Igor Thiago, aku rasa berkemampuan untuk mencipta sejarah yang panjang dan lama di EPL. But for now, dia milik Brentford. Dan for now, dia sedang menggerakkan Brentford ke arah the promised land pada ketika ini. Aku rasa ada beberapa yang aku suka tentang Igor Thiago ni. Aku suka pemain-pemain yang sebab tak ramai kan kita tengok di peringkat tertinggi, walaupun sekarang ni semakin nampak bahawa beliau seorang yang sangat taat agama. Setiap kali menjaringkan gol, celebration dia adalah antara yang saya paling suka di Premier League. Dia akan tunjuk bukan, tapi itu adalah celebration dia. Nombor 2 dia mungkin nampak macam 44 tetapi umur dia baru 24. Dan nombor 3, dalam banyak-banyak big man up front dalam Premier League ni, kita ada Nick Woltemade, kita ada Benjamin Sesko, kita ada Jean-Philippe Mateta, JP. Kita ada ramai lagi. Dan hampir setiap pasukan, Tiano Berry di Everton, hampir setiap pasukan ada a big man up front. Tetapi tolak tepi aku rasa Erling Haaland
dia mempunyai touches yang paling smooth sekali di antara mereka. Dan itu set him apart dengan pemain-pemain yang lain dalam Premier League. Kerana kita pun sendiri tahu, ramai orang memperkatakan tentang physicality dalam Premier League, dan kita harus akui perkara itu memang antara perkara yang paling berpengaruh, elemen paling berpengaruh dalam Premier League. Tetapi tidak ramai yang membicarakan tentang solution ataupun penyelesaian kepada perkara tersebut. Terutamanya dalam posisi number 9 ni, kerana mereka tidak ada ruang. You can drift away, but to remain free untuk menjaringkan gol itu adalah satu seni yang lain kan. Tapi seni itu ada pada Igor Thiago. Dia mengingatkan kita pada beberapa odd strikers dululah. Masih ingat tak? Papis Cisse daripada Newcastle. Itu adalah master. Dia tu bagi aku adalah master dalam drifting away daripada defenders dan juga menipu defenders dengan first touch dia. Dan itu ada pada Igor Thiago. Hantar siapa seorang lagi? Siapa? Yang mengingatkan aku kepada kebolehan dia untuk drift away from defenders, sentiasa cari ruang. Fizikal tetap fizikal. Fizikal tetap fizikal, But he can find his way. Yakubu. Ya, Yakubu Ayek Bini. Yang pada satu ketika dulu mewakili Everton. Jadi sekarang ini Brentford berada ataupun kutipan mata mereka di peringkat ini adalah paling tinggi yang mereka pernah kutip. Tapau era Thomas Frank pun. Thomas Frank pun tak pernah dapat poin banyak yang macam Keith Andrew dapat sekarang ini di tahap ini di Premier League. Jadi selamat maju jaya lah untuk the rest of the season, the rest of the campaign untuk Brentford. Sebelum kita tutup, Kesha, adakah hang rasa Brentford adalah dengan pasukan yang paling banyak overperformance dalam Premier League? Sebab kalau hang tengok Janelt, Lewis Potter, tengok Jordan Henderson, Ethan Pinnock. You know, they overperform, but they overperform on weekly basis. Again, Brentford adalah pasukan, bagi akulah, besides Man United, Brentford adalah pasukan kedua aku. Only because mereka menggunakan konsep Moneyball dalam bola sepak dan you can see the effects of it. Tidak perlu berbelanja terlalu besar. Tak perlu make statement head coach signing apa semua, promote from within, asalkan semuanya sinonim dari segi pemahaman bola sepak, dari segi what is our game plan on the pitch, dari on the segi same wavelength. on the same wavelength. Kesemuanya dari top to bottom on the same wavelength dan dibantu dan diperkasakan. Actually that's the right word. Diperkasakan dengan penggunaan data. Cuma aku nak minta maaf sikit lah Faiz. Tadi saya sebut Keith Richards, bukan Keith Andrews. Keith Richards tu musician Faiz. Saya dah silap dah tu. Kegemaran bapak saya tu. Bukan Keith Richards, Keith Andrews. Saya minta maaf kepada semua penyokong di GTEC Community Stadium. Tapi saya nak cakap satu lagi benda sebelum kita menutup. Keith Gillespie? Tak. Bukan itu. GTEC Community Stadium, makanan yang dibagi untuk press tu. Okey, alright. Saya pernah Awak pun pernah ke situ, Saya pun pernah ke situ. Sememangnya mantap dan terbaik. Grill potato, brother.